Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia. Kembali dan terus kembali bertemankan penyampai anda Fauzi KTK. Tidak kira di mana jua anda berada di waktu ini. Alhamdulillah. Kembalinya Fauzi KTK di hari ini. Seperti biasalah. Saya ada tetamu yang kata pertama kali saya jumpa dengan tetamu kita, tapi masa off air ni banyak penceritaan ataupun perkongsian yang kita boleh angkat untuk kita memberikan input-input yang menarik pada pendengar kita. Jadi saya nak ucapkan selamat datang lah. Selamat datang kepada Yang Berusaha Profesor Teknologi Dr. Syamsul Nur Azlan, iaitu pengarah bahagian pentafsiran dan penilaian akademik di PPA UiTM Shah Alam. Ya, saya insyaAllah. Sihat hari ini, Prof? Alhamdulillah baik DJ Fauzi. Terima kasih UFM jemput saya pada hari ini, insyaAllah. Jadi orang kata ini kali pertama ke udara bersama Kali pertama, betul, kali pertama. Jadi selalunya Prof, mungkin pendengar kita kat luar kan, selalunya kita pernah mendengar kan, dia bukan pertemuan pertama dan terakhir. Tak kenal maka tak cinta kan. Jadi terima kasih juga pada Profesor Dr. Wahyudin Zainuddin dari yang yang menggerakkan dan Inka sendiri yang kata menjadikan pertemuan pada hari ini adalah pertemuan yang sangat penting. Biarpun dengan topik dia macam berat ya. Berat ni. Tapi rasanya kalau kita sama-sama menghayati ataupun kita masuk dalam rumahnya, rasanya dia akan ada seri-seri kan, seni-seni kan. Jadi okey, sebagai permulaan Prof kan. Jadi mungkin orang kata mungkin staff-staff Prof yang dah dekat TikTok UFM Radio ni dah ramai ni. Ramai yang orang kata Prof ni yang kata limited. Dan terima kasihlah kerana mungkin disebabkan oleh pembawakan kita ataupun cara kita bekerja ni, dengan kita mengekalkan kualiti yang setiap masa memperkasa kualiti. Jadi okey Prof, sebagai permulaan pertemuan kita hari ini, topik yang sangat menarik iaitu memperkasa kualiti melalui pentafsiran dan penambahbaikan berterusan. Saya itulah saya baca sikit, saya dah dapatlah kan pasal kualiti yang berterusan ni, nak perkasa tu. Jadi okey, sebagai permulaan, dah berapa lama Prof bersama dengan UiTM ni? Saya bersama dengan UiTM ni 18 tahun lah, lebih 18 kurang. 18 tahun, baik-baik. Dan sebenarnya saya berkhidmat di Fakulti Pendidikan. Dan sekarang ni saya dipinjamkanlah di Jabatan Akademik dan Antarabangsa. Baik-baik. Tempoh saya dekat Jabatan Akademik Antarabangsa tu hampir 10 tahun. Mana dekat fakulti baru 8 tahun dah? Dekat fakulti 8 tahun lah. Tapi walau bagaimanapun kita tinggal rumah kita, kita tetap sayang rumah kita kan. Jadi betul. Kita tak pernah lah, kita tak komit dengan fakulti kita. Kita sentiasalah bersama-sama dengan fakulti juga dalam pelbagai keadaan lah. Jadi itulah sebab kalau dulu kalau kita ambil contoh Prof kan, dulu kita mungkin kita digajikan ataupun jawatan kita hanya buat satu kerja kan. Betul. Sekarang ni yang kata versatile. Macam saya mungkin kata on air kat radio buat DJ kan. Tapi kat luar pun kita kan ada peranan kita. Betul. Jadi kita untuk kita mengekalkan kualiti kita tu, macam sekarang ni, kalau dulu kita tak ada live TikTok, di FB pun tak ada kan. Maknanya itulah penambahbaikan yang kita buat kan. Betul. Jadi kita bercakap ni sudah dekat 6K lah yang kalau ada komen nanti Prof kita baca. Boleh kita baca nanti sama-sama. Kadang-kadang tu yelah mungkin dia kata dia nak tanya terus kan. Jadi kita tak ada masalah. Okey Prof, bila bercakap tentang memperkasa kualiti melalui pentafsiran dan penambahbaikan berterusan ni Prof, jadi tajuk dia ni memang tajuk dia yang orang dengar betul lah. Kalau kita letak kualiti, audit semua kata. Tapi itulah, kalau Fauzi ketika sekarang ni banyak dia menubual topik-topik yang kuat, yang besar. Yang besar kan. Yang jarang-jarang dibincangkan tapi dia betul nampak agak berat kan. Betul. Tapi kita akan santaikan. Kita santaikan saja kan. Jadi okey, kita untuk yang pertama ni kita nak tahu tentang memudayakan pentafsiran berkualiti. Okey. Banyak soalan sebenarnya. Kalau ni ikut ni soalan ni kita banyak kita nak bawa, tapi 1 jam ni limited kan. Betul. Okey. Apakah yang dimasukkan dengan pentafsiran berkualiti dalam konteks institusi pengajian tinggi Prof? Okey, kalau kita lihat kebanyakan pengalaman kita banyak fokus kepada pengajaran dan pembelajaran. Betul-betul. Jadi saya yakinlah semua pensyarah-pensyarah akan letakkan sepenuh tumpuan dan tenaga mereka untuk mengajar. Baik-baik. Tetapi komponen yang paling penting dalam pengajaran pembelajaran yang terakhir itu adalah pentafsiran. Pentafsiran, baik-baik. Jadi kita nak pastikan kalau kita nak pentafsiran kita yang berkualiti, pensyarah juga kena merancang baik seperti mana mereka merancang pengajaran dan juga pembelajaran mereka. Baik-baik. Jadi pentafsiran yang baik, pentafsiran yang boleh bagi pengalaman kepada pelajar-pelajar. Jadi kita nak pelajar-pelajar kita ketika dia melaksanakan tugasan mereka, bukan hanya mereka menghafal ataupun mengingat,
tetapi kita nak pelajar kita boleh mengaplikasi dan kemudiannya menggunakan kemahiran berfikir mereka, kan, dan juga kompetisi-kompetisi yang lain untuk memastikan bahawa graduan kita di UiTM ni graduan yang mempunyai semua elemen-elemen penting. Jadi kualiti itu perlu diberikan keutamaan. Kan, jadi kita tak bolehlah lihat kualiti pentadsiran itu sebagai perkara kedua, tapi malah kalau dalam bentuk kualitinya itu adalah penanda aras kepada bagaimana kita melihat prestasi pelajar-pelajar kita secara keseluruhannya lah. Jadi itu menjawab pada persoalan yang pertama, kan. Betul. Jadi itulah, kalau kita berniaga ni pun kita kena ada package. Betul lah. Betul. Kalau macam kita nak minum pun kita kena ada yang 3-in-1, 10-in-1. Tapi itulah, kadang 3-in-1, 10-in-1 ni kadang ada yang keburukannya, kan. Ya, betul. Jadi segi kita macam sekarang ni, Prof, kan, kita tak boleh nak, kita kena ada semua. Betul. Kalau kerangka tu kita ambil contoh lah, carta organisasi, kan. Kalau yang dikosong tu tak apa, nanti akan diisi, kan. Betul. Mana kerangka tu semua kena ada solid, kan. Betul. Maksudnya dalam pentadsiran ni dia punya kerangka dia semuanya kena berada dalam keadaan yang teratur lah. Jadi kalau kita kata bahawa kalau kita nak mentaksir pelajar, kita nak menilai pelajar, perancangan itu berlaku harusnya lebih awal. Betul. Dan kita juga harus melihat kepada bukan apa yang kita mahukan, tetapi apa yang pelajar-pelajar itu perlukan. Baik. Jadi kualiti itu juga bukan melihat kepada apa yang pensyarah perlu, tetapi kualiti itu melihat kepada bagaimana kita menyediakan pelajar-pelajar kita dalam konteks mereka untuk berada di pasaran luar lah. Betul. Kan, jadi kita nak pelajar kita ni graduate employability-nya tinggi, tapi pada masa yang sama ada kualiti-kualitinya juga yang kita ambil kira. Jadi kita terus ke soalan yang seterusnya. Banyak persoalan lah, nama pun soalan, kan. Sebab kalau ikut je Prof ni semua dah khatam. Cuma kita tak adalah, orang kata kalau ada nak komen dekat TikTok UFM Radio, kita akan bacakan, kan. Tak ada masalah. Okey Prof, mengapakah pentadsiran ni perlu dilihat sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran, bukan sekadar kaedah menentukan markah atau grade. Kadang kita ni orang kata kita belajar ni nak lulus, kan. Betul. Nak grade sekian-sekian. Kalau zaman saya dulu SPM dia ada pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, kan. Betul. Macam mana kita dalam di orang kata dari segi pengajian di kita di sini lah, kan. Betul. Kalau kita tanya pelajar apa yang mereka mahukan, memanglah mereka nakkan grade yang bagus, GPA ataupun CGPA yang bagus. Itu memang mereka akan letakkan keutamaan yang paling atas lah. Tapi pada masa yang sama, dalam kita nak mendapatkan grade yang bagus tersebut, pelajar-pelajar juga harus ingat bahawa pengalaman itu lebih penting. Kan, kadang-kadang kita dapat grade yang bagus tapi pengalamannya agak cetek, agak kurang. Jadi tugas pensyarah-pensyarah adalah untuk menyediakan pengalaman tersebut. Dan kita nak pelajar kita belajar secara autentik. Kita nak mereka belajar dalam keadaan yang mereka faham dan bermakna. Dan yang paling penting sekali, pembelajaran itu membolehkan pelajar kita untuk berfikir, dan pada masa yang sama juga adalah nilai-nilai yang mereka belajar daripada pentadsiran tersebut. Baik, faham. Kan? Jadi sebab tu saya selalu katakan bahawa kadang-kadang kita bagi sesuatu tugasan kepada pelajar, pensyarah juga boleh mendidik pelajar kita dengan meletakkan nilai-nilai tertentu. Contohnya dekat UiTM ni kita ada nilai integriti, betul-betul. Kita ada nilai disiplin, betul-betul. Amanah, rajin, tanggungjawab. Jadi kesemua nilai-nilai tersebut ni kita boleh masukkan di dalam tugasan pelajar, sama ada secara implisit ataupun eksplisit, tersurat ataupun tersirat. Dan saya yakin kalau dididik betul-betul pelajar ini, diasuh betul-betul pelajar ini, saya yakin melalui tugasan itu mereka boleh menunjukkan sifat dan peribadi mereka yang sebenar lah. Jadi UiTM memang kita melihat kepada bagaimana nak mendekatkan pelajar-pelajar kita dengan nilai-nilai tersebut. Jadi saya nak kod di sini, maknanya setiap kita berperanan. Betul. Dan kebersamaan tu penting, kan? Penting, sangat penting. Sebab tu DJ Fauzi, saya sebenarnya selain daripada saya banyak berkongsi melihat kepada kita biasa buat bengkel, taklimat dan sebagainya. Saya sangat aktif juga di YouTube. Di BPPA kami ada satu YouTube yang memang kami establish daripada tahun 2021 sehingga hari ini. Dan memang kita sediakan kandungan-kandungan untuk membantu pensyarah-pensyarah, dan pada masa yang sama juga kita ada hubungan baik dengan pelajar-pelajar. Baik, faham. Jadi kita nak hubungan itu berlaku. Dalam kaedah begitulah. Jadi sebelum kita berhenti rehat, kita ada satu lagi soalan, sebab kita ada segmen-segmen dia, kan. Betul. Jadi Prof, bagaimanakah institusi dapat membudayakan amalan pentadsiran yang adil, telus, sah dan boleh dipercaya dalam kalangan pensyarah?
Ini penting ni. Penting, ini sangat penting sebab penting kadang-kadang ada orang kata apa, pensyarah berat sebelah lah, kan, markah tak adil lah, anak kan, emas ke anak perak lah. Nanti diorang buatlah aduan dan sebagainya. Betul. Kita sebenarnya sebagai pensyarah di UiTM, saya yakinlah semua pensyarah nak bagi terbaik je pada anak-anak murid mereka, kan. Jadi sebenarnya untuk mengawal itu kita orang kata apa, tata kelola yang kita jalankan di fakulti, kan, dan sudah semestinya setiap pentaksiran yang kita nak jalankan sebelumnya itu ada proses-proses seperti moderasi ataupun proses-proses vetting yang berlaku. Betul. Untuk kita pastikan item penilaian itu ataupun tugasan itu sesuai untuk dijalankan. Jadi pelajar-pelajar jangan risau. Sebenarnya pelajar-pelajar perlu yakin bahawa setiap tugasan yang diberikan itu mempunyai proses dan tata caranya. Betul. Untuk kita pastikan ianya adil, ianya saksama dan ianya boleh dijalankan. Dan kalau kita lihat, nak tengok kualiti itu juga dalam tempoh pelajar itu, katakanlah dalam tempoh 14 minggu ataupun 17 minggu dalam kuliah, kan, pelajar-pelajar juga diberikan dengan maklum balas, dengan markah yang tertentu, dan pensyarah akan sentiasa memberikan ruang penambahbaikan kepada pelajar-pelajar lah. Jadi saya yakin itu adalah ongoing proses lah. Betul, untuk menjamin kualiti, kan. Jadi kita dalam di UiTM sendiri ataupun kita telah mengamalkan orang kata proses kerja yang tertib. Betul. Yang tata kelolanya sangat kemas, sebab kita yakin bahawa keadilan itu perlu diletakkan di tempat yang betul. Betul. Jadi kita nak berehat seketika, Prof. Kita nak beribu dengan lagu dari Polri Merantika dan Datuk Sharifah ini, Seiring dan Sejalan. Itu penting tu. Kita nak gerakkan apa, kita kena seiring dan sejalan. Maknanya staff-staff di bawah kita ataupun kawan-kawan kita kena sama-sama kita. Itulah orang kata konsep kebersamaan, kan. InsyaAllah. Terus bersama kami hanyalah di UFM, info dan muzik terkini.
UFM, info dan muzik terkini. Semakin menarik, semakin orang kata bersemangat kita pagi ini. Rakan-rakan saya pun ramai orang Al-Ustaz tengah mendengarkan atau menonton kita ketika ini, Prof. Jadi itulah, itu sebab TikTok ni dia cepat. Betul, cepat. Jadi betul. Itulah, saya pun sebenarnya banyak ilmu juga saya nak kutip dari Prof ni. Okay. Sebab Prof mengenalkan orang kata YouTube channel juga. Betul. Untuk itulah, bila Prof cakap buka, kita jangan buka lama-lama. Betul. Kita bagi 30 minit, yang 30 minit yang sangat orang kata sangat bermanfaat. Ya, kita nak buat orang rindu kat kita. Betul. So, jangan lama-lama. Ini Prof ni hilang bagaimana kan? Sebab bila kita lama sangat, dia orang kata kita akan tersasar tempat lain kan. Betul. Sekarang kadang-kadang orang kata clickbait kan. Kadang-kadang tajuk tu saja je saya buat, dia ada bunyi macam kontroversi sikit kan. Dan kemudiannya memang saya suka buat cliffhanger kan. So ada tergantung sikit supaya diorang tunggu kita for the next coming video kan? Macam cerita drama sekarang lah, Prof. Betul. Sedangkan boleh habis je pun. Boleh habis tapi kita saja je. Lepas tu kata kita tukar balik kan. Dia punya jalan cerita kan. Betul. Jadi itu selingan. Selingan, tapi selingan yang manfaat sebenarnya. Terima kasih pada rakan-rakan di TikTok. Itulah prof kita pun ramai yang dengar ketika ni ya, Prof. Alright, thank you. Jadi bukan kata hari ni, hari lain kena datang, Prof. Betul. Topik kita boleh create, Prof. Topik boleh create lah. Kita create macam kena datang hari-hari lah. Kita create, Prof. Okay. Kita cuba untuk bawakan satu yang lebih baru, yang sentiasa meningkatkan kualiti kita, insyaAllah. Jadi Prof, ni kita ke segmen kedua lah. Boleh. Tentang pentadsiran sebagai pemacu jaminan kualiti. UiTM ni ataupun mana-mana orang pun akan cakap tentang kualiti kan. Betul. Kualiti pada diri kita, kualiti dari segi pekerjaan kita. Okey. Apakah hubungan antara pentadsiran, pencapaian hasil pembelajaran dan jaminan kualiti program akademik? Ini penting juga ni. Kita kalau nak tahu program kita bagus tak bagus, kita akan lihat bagaimana pelajar kita tu dia menunjukkan keupayaan dia secara keseluruhan kan. Baik. Jadi kualiti itu perlu berada sejajar dengan apa yang kita nak hasilkan lah. Jadi sebab tu saya percaya bahawa kalau kita nak pelajar kita bagus, kita kena pastikan bahawa program-program akademik, macam saya katakan tadi, jaga tata kelola dia. Baik. Alright, dan pada masa yang sama juga program-program akademik juga harus melihat kepada trend-trend semasa. Dan bila saya kata kualiti, sebenarnya kita ni istimewa, DJ Fauzi, sebab kita ni besar, program kita banyak. Jadi nak menjaga kualiti itu bukan mudah. Saya kata UiTM ni bukan mudah sebab dia mega universiti. Tetapi disebabkan kita mempunyai tabik urus yang baik dan juga kita ada pensyarah yang bagus dan juga program-program yang bagus. Baik. Jadi itulah cara untuk kita pastikan bahawa setiap kali ada isu-isu berkaitan dengan pentadsiran ni, ianya diambil sangat serius. Betul. Jadi kita tidak berkompromi dengan sebarang isu. Contohnya jika ada aduan ataupun rungutan baik daripada ibu bapa, daripada pensyarah, daripada pelajar, kita akan ambil perkara itu sangat serius. Jadi sebab apa? Keutamaan dia adalah untuk meletakkan ianya pada konteks keadilan lah. Betul. Dan di UiTM juga kalau kita lihat jaminan kualiti itu memang ada komponen yang mana kita melihat pentadsiran itu sebagai salah satu daripada orang kata perkara yang diteliti. Malah kalau kita lihat slot-slot sebelum ni ada bercerita tentang audit kan. Betul. Memang salah satu daripada komponen audit itu melihat kepada pentadsiran dan penilaian pelajar. Jadi saya rasa kalau pelajar-pelajar rasa risau yang kononnya lah markah mereka itu tidak adil pada mereka, memang ada ruang untuk mereka merayu dan sebagainya kan. Jadi tapi tu saya kata, nak merayu gunakan ruang yang betul. Kan? Jadi dengan ruang yang betul kita boleh melayan aduan tu dengan baik lah. Janganlah komen kat thread ke kan. Janganlah komen kat thread. Sekarang gaduh lelaki bini pun kat thread kan. Jadi thread tak boleh selesaikan masalah. Tapi kalau kita gunakan saluran yang betul, masalah tu insya-Allah boleh diselesaikan. Betul. Kan? Jadi itulah orang kata nampaklah kat mana kita boleh melihat kan. Jadi di sekolah pun sekarang kita sejak COVID melanda kan, kita dah gunakan pentadsiran. Betul. Saya rasa bila kita kena COVID tempoh hari, ramai mungkin saya rasa awalnya agak terkejut lah, ataupun orang kata agak sedikit perlahan disebabkan COVID tu memberikan kita kesan yang sangat besar kan. Tetapi selepas COVID, saya rasa lepas selang 2-3 tahun tu kita dah semakin matang dan kita dah semakin baik. Dan pentadsiran yang ada di UiTM ni pun saya rasa dah lebih daripada seperti mana yang kita laksanakan dulu. Contohnya konvensional lah, peperiksaan akhir dan sebagainya kan. Sekarang ni dah banyak buat program-program atau aktiviti-aktiviti yang lebih menarik pelajar-pelajar kita lah.
Maknanya itulah kata dia segi kita dalam arus teknologi, apa kata penambahbaikan pembangunan kan. Mana itulah sebab sesuai lah seletak lagu Seiring Sejalan jadi. Kuat dia punya aura dia tu. Sebab saya fikir kalau COVID dulu dia datang dengan keadaan yang kita tak bersedia, dah hari ni kita bersedia. Tapi kita kena yakinlah keadaan yang uncertain ini memang akan sentiasa berlaku. Betul. Jadi dengan keadaan global sekarang ni, dunia global ni, ancaman-ancaman dia peperangan yang kita tak tahu di mana kesudahannya, di mana sekarang kita pun boleh BDR di mana kata radius tertentu. Itulah pilihan yang kita ada sekarang ni. Jadi dalam pilihan yang kita ada pun akan datang mungkin kita dah lebih bersedia dengan apa-apa ancaman. Ancaman betul. Jadi okey, seluruhnya Prof, bagaimanakah keselarasan antara hasil pembelajaran, kaedah pengajaran dan tugasan pentadbiran dapat memastikan kualiti sesuatu program? Nilai macam mana tu? Itulah kalau dalam konteks akademik ini kita panggil sebagai pensejajaran konstruktif lah, ataupun constructive alignment. Dia macam kita bawa kereta pergi kedai tayar lah. Kan? Maksudnya kita ada 4 biji tayar, kita nak pastikan balancingnya betul. Jadi akademik pun macam tu juga. Maksud saya hasil pembelajarannya tu kena sesuai dengan pengajaran, kena sesuai dengan pentadbiran. Dan bila kita lihat kepada penjajaran konstruktif ini, ianya bukan hanya kepada kursus tetapi sehinggalah ke peringkat program. Jadi nak melihat kepada keseimbangan, maka itulah mekanisme yang kita guna pakai. Dan untuk pensyarah-pensyarah ataupun untuk program-program di UiTM ni, memang itu perkara yang kita titik beratkan. Betul. Baik apa sahaja program yang dibangunkan, itulah proses yang mereka kena lalui. Jadi ada semak dan imbang berlaku di situ. Dan semak dan imbang itu bukan hanya berlaku di peringkat fakulti, tetapi juga berlaku di peringkat-peringkat yang lain. Antaranya kita ada bahagian ahwal kurikulum, kita ada bahagian pentadbiran penilaian, malah INCA juga adalah orang yang memantau kepada kualiti tersebut. Jadi kalau nak katakan bahawa kita punya sistem yang sangat mantap lah di UiTM ni. Dan kita juga mempunyai pakar rujuk yang ramai. Betul, sangat ramai. Dan kita tak ada kata kalau UiTM kita serve hanya untuk warga UiTM, tapi untuk masyarakat luar kan. Betul. Dan kita menjadi yang kata apa-apa pun refer dengan pakar-pakar kat UiTM. Betul. Dan saya yakin sebenarnya pengalaman dan juga kepakaran kita juga bukan terhad di UiTM, tapi kalau kita lihat ramai rakan-rakan kita ataupun pensyarah-pensyarah kita juga dirujuk oleh pelbagai institusi. Jadi itu saya rasa adalah satu penghargaan atau penghormatan yang diberikan kepada pensyarah kita di UiTM. Maknanya itulah kalau saya tadi awal tadi cakap kalau kita mohon kerja ni mungkin kita buat kerja A. Dulu memang A je. Betul. Macam kita ambil contoh guru-guru sekarang pun dia tak buat kerja mendidik keseluruhan. Dia ada tugas pentadbiran. Betul. Tugas macam-macam tugas. Versatile. Macam kita lah. Semua ni kita boleh buat. Macam Prof ni kalau saya tukar dengan Prof ni, Prof boleh je duduk tempat saya kan. Sebab kita dah pernah melalui benda tu kan. Dengan kita punya pengalaman tu, kita akan memberikan yang lebih baik kan. Sebab tu kan. Dan di situ pun nampak ada orang kata kualiti yang kita ada kan. Betul. Jadi okey Prof, kita tahu juga tentang yalah bila melibatkan orang kata pentadbiran apa ni kan, bahasa-bahasa dia pun dengan soalan-soalan dia pun yang mungkin orang kadang pernah dengar, kadang tak dengar kan. Jadi apakah peranan moderasi, rubrik dan maklum balas dalam meningkatkan kesahan serta kepercayaan pentadbiran? Okey. Saya mudahkanlah. Kadang-kadang pelajar kita tak percaya dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Kan? Kadang-kadang kita bagi pelajar markah 60, 70, 80, 90. Kadang-kadang ada pelajar kata, kenapa saya dapat 60, kenapa saya dapat 70? Betul. Kan? Dia banding pula dengan kawan dia. Kawan dia dapat markah sekian. Jadi perbandingan itu berlaku disebabkan persepsi lah. Jadi pelajar akan melihat dalam bentuk persepsi. Tetapi untuk menjadikan dia lebih objektif, maka ada proses-proses yang kita letakkan dalam penilaian itu. Contohnya, setiap pelajar bila mereka apabila mereka nak melaksanakan satu-satu tugasan, kita berikan mereka rubrik. Dan rubrik itu juga digunakan untuk menilai pelajar. Jadi itu kita panggil dia sebagai transparent. Kan kita maksudnya tak ada benda kita nak rahsiakan. You dapat A disebabkan inilah rubriknya. Betul. Dan bila kita bagi markah juga, sudah pastinya penilaian itu dibuat berdasarkan kepada apa yang pelajar telah lakukan. Dan ada proses moderasi yang mana ada pemeriksa kedua, ada tindakan-tindakan yang mana untuk memastikan markah itu wajar diberikan dengan adanya
orang kata apa, pemeriksa-pemeriksa ataupun orang yang melihat kepada judgement yang telah pun kita buat. Faham. Jadi bukan kita bagi markah bukan sebab kita seorang, tapi ada juga pelibatan ramai orang untuk ataupun ramai pensyarah untuk memberikan maklum balas. Itu moderasi. Betul. Kan? Dan kesahan itu juga berlaku disebabkan apa sahaja orang kata apa, penilaian dilaksanakan, ianya perlu dilihat dan juga perlu disahkan. Betul. Jadi kita tak kata besok kita nak bagi assignment, malam ni kita buat, pensyarah buat. Tak, besok baru kita kongsi dengan pelajar. Tak, dia tak berlaku begitu. Dia tak akan berlaku begitu. Semuanya akan berlaku lebih awal. Biasanya kita akan ada seawal sebelum semester bermula lah. Betul. Jadi bila masuk semester minggu yang pertama tu, pelajar dah tahu dah apa tugasan mereka. Jadi pelajar-pelajar jangan risau. Jadi itulah kalau segi permarkahan pentaksiran ni, kalau ikut orang kata macam Prof cakap tadi kan, kita ambil yang basic, kadang-kadang tu kita markah kita kurang pada yang lain. Betul. Mungkin kita ada format. Kan dari segi kita menjawab kan, macam kita ambil periksa kat sekolah pun SPM ke STPM, kalau kita tak mengikut format yang orang kata yang official kan, mungkin markah kita kat situ jawapan betul, tapi dia tak ikut kita punya spek. Kadang-kadang pelajar kita ni dia dapat tugasan tu, dia terlupa bahawa ada spesifikasi ataupun perkara yang dia perlu buat. Betul. Jadi dia put aside, dia letak kat tepi. Dia buat dulu tugasan dia. Betul. Jadi bila dia bentang baru dia sedar bahawa ada benda yang dia tak buat kan. Betul. Jadi itu kata kadang-kadang pelajar pun kena cermat jugalah bila membaca bentuk tugasan tersebut lah. Betul lah. Jadi itu menarik sebenarnya untuk pendengar-pendengar ataupun adik-adik kita yang baru saja orang kata bergelar mahasiswa-mahasiswi. Sebab saya rasa diorang ni tengah hangat dengan sekarang tengah study week kan. Study week dan minggu depan adalah minggu penilaian dan juga peperiksaan akhir daripada 20 hari bulan Julai sehingga 9 Ogos. Saya yakinlah pelajar-pelajar kita ni sedang bertungkus lumus kan. Tapi saya rasa ramai yang tunggu Prof buat live saya rasa lah kena buat live kan. Okay, maknanya banyak orang kata tanggungjawab Prof yang Prof kena sempurnakan Bila bagi orang kata sat-sat genting kan sekarang ni. Ya, betul. Jadi okey Prof, bagaimana data pentafsiran pelajar boleh digunakan untuk mengenal pasti kekuatan, jurang pencapaian dan keperluan penambahbaikan program? Okey, ini benda yang bagus lah sebab kadang-kadang memang betul tak semuanya perkara berlaku seperti mana yang kita rancang. Betul. Kadang-kadang ada juga kita kata tergelincir di mana-mana kan, dan tergelincir itu bukan disebabkan kita tidak boleh untuk melakukan penambahbaikan. Kita boleh melakukan penambahbaikan. Sebab itu di UiTM ini kita ada beberapa peringkat di mana penambahbaikan itu boleh berlaku. Kan, maksudnya dalam tempoh 14-17 minggu penambahbaikan boleh berlaku dengan mendapatkan maklum balas daripada pelajar-pelajar. Kan? Dan selepas daripada peperiksaan kita ada buat pelaporan CQI selama 30 hari untuk melihat dari peringkat program dan kursus, dan kemudian juga kita melihat kepada proses hasil pencapaian pelajar yang mana setiap program akademik akan melaporkannya kepada bahagian pentadsiran perakademik dan kemudian kita bincangkan di Senate. Alright, jadi semua mekanisme ini adalah untuk memastikan bahawa kualiti ataupun pemantauan berterusan itu berlaku secara sistematik. Jadi baru-baru ni saya fikir taklimat saya hari Rabu, hari Selasa yang lepas, di YouTube BPPA kita membincangkan tentang bagaimana semua warga UiTM mengambil peranan untuk menambah baik kualiti kursus mereka masing-masing. Baik. Jadi perkongsian-perkongsian beginilah yang kita nak berikan kepada pensyarah ataupun kepada pelajar supaya sebenarnya untuk meningkatkan kualiti itu ianya berterusan dan memang kita selalu cakna dan kita ambil inisiatif setiap semester untuk ianya berlaku. Jadi sebab itu saya kena berterima kasih dengan pensyarah sebab mereka ini adalah orang yang sentiasa memastikan bahawa semuanya berada dalam keadaan yang sempurna lah. Betul. Kan? Mana itulah setiap dari kita ni sentiasa menjadi perantara jambatan untuk kita ni. Betul. Kalau tak ada jambatan ni rasanya susah sebab dia tak boleh terus macam saya terus ke Prof, tak boleh. Tak boleh. Kita kena ada yang tengah-tengah ni. Betul. Macam kita World Cup lah kan. Tiba-tiba World Cup pada dunia kan. Tak seronok kalau tak ada narrator kan. Betul kan. Jadi kita nak berhibur seketika Prof. Boleh. Kita akan kembali selepas ini. Kita nak berhibur dengan lagu dari Alley Cats, Jika Kau Bercinta Lagi. Wow, menarik. Kita rasa nanti orang komen kat situ. Terus bersama kami hanyalah di UFM, info dan muzik terkini.
UFM, info dan muzik terkini. Masih lagi kita bersama dengan Prof kita, Prof Teknologi Dr. Samsul Nur Azlan, iaitu pengarah bahagian pentadsiran dan penilaian akademik BPPA UiTM Shah Alam. Itulah, saya kadang-kadang saya suka juga ini bukan soalan lah Prof. Okey, boleh. Tapi dia sebagai orang kata satu orang kata penghargaan lah pada staf di jabatan Prof. Dan juga macam di sebelum ni, itulah di Ingkau pun saya selalu tanya soalan yang sama kan. Suasana bekerja kan, orang kata yelah, bila dengar nama tempat tu, tempat ni memang kebal lah kan. Kebal lah, ada bilik kebal. Dia ada bilik kebal kan. Macam kita kawan-kawan di audit kan. Dia orang ni ada masa tak ada waktu macam yalah, macam orang-orang lain kan. Ada waktu minum ke, waktu betul, nak gelak ketawa ke. Macam Prof, ini sebagai penghargaan pada staf Prof ni. Betul. Bagaimana suasana orang kata bekerja tu? Itulah saya pertama dekat BPPA ni yang saya paling seronok adalah cara mereka bekerja lah. Maksud saya mereka tahu kerja mereka, mereka tahu apa yang mereka laksanakan, dan obviously ni saya kena puji sebab saya dah 6 tahun berada di sana. Mereka ni semua rajin. Itu sebab tak nak keluar tu. Sangat rajin, sangat proaktif, dan kalau nak kata banyak mana kerja pun we able to manage, dan kita boleh handle dengan cara yang sangat harmoni. Mungkin kita ni keseronokan ni buat kerja tu. Betul, enjoy kan? Betul, enjoy tu. Dan saya juga tak akan lepaskan peluang untuk berada bersama-sama dengan mereka. Misal katalah kalau kita kata kena susun kursi dan meja di dewan lah. Sama lah kita jalan. Kita akan turun sama-sama. Jadi saya rasa dalam kita bekerja, betul kita nak melunaskan tanggungjawab, tapi pada masa yang sama juga untuk menginstitusikan kekeluargaan. Betul tu. Bonding time tu. Bonding time tu juga kena ada, sebab betul, akhirnya kita tetap manusia yang sama, cuma yang membezakan mungkin dalam suasana kerja tu ada pangkat yang berbeza-beza. Betul tu. Tapi sebagai manusia kita adalah insan yang sama rata. Betul lah. Jadi kita sama je kan. Sama je. Jadi kalau siapa-siapa nak jadi ketua pun they have to be humble lah. Dan betul, juga faham peranan mereka. Mana A to Z tu kita tetap bersama. Kebersamaan tu tetap kena ada, dan saya sayang staf BPP saya. Maknanya kena kekal lah. Macam Zati dia cakap seronok sebab ada Prof. Itu sebab betul tu. Ada kosong tak dekat situ? Staf Inka ni. Staf Inka nak ke mana tu dia? Boleh je kan, seronok sebab ada bos sporting. Memang kita kadang itulah, bila kita mengambil tentang indeks happiness kan, tentang kita sekarang ni macam mental health macam-macam kan. Bila macam ni saya pun macam ada tak untuk set up untuk buat apa DJ corner kat situ? Tak ada. Tak ada lagi lah. kalau ada pakar yang sanggup nak bantu boleh. Kan, macam saya kata tadilah, saya kita memang ada team untuk buat kita punya YouTube live kan. Betul. Tapi taklah sehebat di UFM kan. Tapi tak apa, kalau Prof tak puas hati datang lagi minggu-minggu datang kita sediakan slot. Tapi saya percaya DJ Fazli, sekecil-kecil usaha juga akan memberikan betul-betul orang kata apa buah yang baik kan. Betul. Saya yakin walaupun kecil perkara tersebut, tapi mungkin bermakna untuk rakan-rakan yang lain. Jadi okey Prof, itu soalan yang tak ada dalam kita punya soalan. Betul, tak apa, okay. Sebab kita jumpa dengan orang yang memang boleh bercakap. Yang kata tak ada soalan pun memang boleh cakap. Okey Prof, kita masih lagi tentang memperkasa kualiti melalui pentadsiran dan penambahbaikan berterusan Prof. Jadi di masa hadapan pentadsiran, ini orang kata long punya forward dan ke depan ni. Ini kita punya ke depan ni. Okey, bagaimanakah teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI mengubah reka bentuk serta pelaksanaan pentadsiran di institusi pengajian tinggi? Sekarang ni bila kata-kata AI itu dia berada di hadapan. Betul. Macam kita kadang dengan izin lah, kadang kita yang orang kata staff ataupun staff yang agak berumur ni kata macam susah. Macam saya sendiri pun bila dia difahamkan sistem baru akan masuk nanti, kita nak tak nak kita sebab tanggungjawab. Betul. Kita kena grab pula benda tu. Kita kena beradaptasi dengan perkara tersebut kan. Jadi bila bercakap tentang topik kita ni Prof, bagaimana teknologi digital dan kecerdasan buatan akan mengubah reka bentuk pelaksanaan pentadsiran di IPT sendiri? Itulah bila kita lihat kepada kebangkitan AI lah. Sebenarnya AI ni merupakan kita kata dia boleh jadi destruktif kepada kita lah. Baik. Cuma destruktif tu kita nak lihat daripada sudut pandangan yang positif ataupun negatif. Dan secara tak langsung dia memang terkait dengan pentadsiran dan juga penilaian pelajar. Baik. Dan mana kalau kita lihat hari ini
bukan sahaja pensyarah sahaja boleh menikmati teknologi-teknologi AI ni. Pelajar juga seiring dengan itu mereka belajar juga dengan perkara berkaitan dengan AI ni. Dan ada sebahagian pelajar kita secara positifnya menggunakan AI itu untuk meningkatkan kualiti pentafsiran. Betul. Meningkatkan kualiti penilaian mereka, submission mereka dan sebagainya. Tapi ada juga sebahagian pelajar kita mungkin tak banyak, mungkin kecil saja menyalahgunakan keupayaan AI ni kan. Jadi maka timbullah kerisauan pensyarah-pensyarah mengatakan bahawa manakah keaslian tugasan pelajar-pelajar ni. Jadi dia akan jadi satu persoalan di situ. Tetapi di UiTM kita mengambil satu langkah yang mana kita mempunyai garis panduan kebolehan ataupun tahap kepenggunaan AI itu supaya kita boleh mengawal. Maksudnya kita tidaklah melarang, tapi kita boleh mengawal. Pada masa yang sama kita mendidik pelajar-pelajar kita bagaimana menggunakan AI dengan betul. Sebab ini adalah perkara yang tak boleh kita tolak dan tak boleh kita ketepikan. Sebab AI ni lebih laju daripada apa yang kita jangkakan. Betul. Kita tanya, kita macam ChatGPT kan. Betul. Tanya dia jawab kan. Saya ingat dia jawab 2 tahun lepas bila kita lihat kita melihat AI yang mana kita teks dia keluar dalam bentuk perbualan kan, dan kita sangat suka dengan kata tersebut. Tapi hari ini AI melangkaui daripada perbualan. Betul. Dan kita lihat hari ini AI membantu kita daripada aspek contohnya pengajaran. Kita dah boleh buat automatic podcast menggunakan AI. Kita dah buat DJ pun kita buat AI. Kalau kita tengok ada setengah-setengah channel. Maksudnya tak ada kerja lah lepas ni. Tak ada kerja pakai AI je kan. Jadi tapi tak nak, kita tak naklah AI menggantikan semua benda sebab kita yakin bahawa manusia itu juga berfungsi pada tempat yang betul. Jadi kalau kita lihat AI ni kita perlu bersedia dan pensyarah-pensyarah juga perlu diberikan latihan yang secukupnya. Dan betul Encik Fauzi, kalau kita lihat ini kita lihat tak lama lagi, dulu kita orang cerita tentang AI. Sekarang dah berubah daripada AI kepada agentic AI. AI yang boleh buat tugas yang pelbagai. Yalah. Kita bagi satu command, AI tu boleh buat macam-macam. Kan? Dan tak lama lagi mungkin kita akan dengar super artificial intelligence yang kerjanya lagi dahsyat lah. Dia lebih dari sekarang ni kan. Tapi tadi DJ Fazil kata apa, saya mungkin ada setengah yang dah agak berusia tu tak pandai pakai kan. Tak boleh tu macam tu. Sebab baru-baru ni saya buat latihan dengan staff saya. Saya sendiri yang kendalikan latihan. Yang sini-sini ni lagi cekap daripada yang mana-mana. Lebih kreatif, lebih bersemangat. Jadi saya rasa pendidikan penggunaan AI ini juga saya rasa tak boleh kita beza-bezakan. Sebenarnya usia tu bukan penghalang, tetapi saya rasa itu adalah ilmu yang boleh dipelajari oleh semua golongan. Betul. Kan? Dan saya rasa waktu saya jalankan latihan tempoh hari, memang semua mereka seronok kerana bukan apa, kerana kadang-kadang untuk menghasilkan benda-benda kreatif ni susah. Tapi dengan ada AI ni banyak benda yang boleh kita laksanakan. Mana kita just apa kita fikir, kita idea kita ada, kita minta okey boleh tak macam ni kan. Betul. Mana tu satu menjimatkan masa Prof. Betul. Jadi tapi bukan semua kita akan gunakan benda tu. Bukan semua kita gunakan. Jadi kita kata adalah pertimbangan bahawa guna AI tu pada tempatnya. Dan keduanya kualiti itu juga perlu dijaga. Betul. Jadi UiTM dalam keadaan itu mempunyai garis panduan yang tertentu dan insya-Allah kita nak pastikan kualiti itu juga berada pada tahap yang baiklah, pada tahap yang betul. Betul. Jadi itu yang menarik juga tu sebab itu bila melibatkan konti juga kan. Kata workstation kita ni kan. Lepas ni mungkin kita lebih kata kita order je terus jalan kan. Order dapat je lah. Order dapat kan. Order dapat je. Itu yang penting kan. Okey bro, soalan seterusnya tentang dalam kita menghadapi perkembangan kecerdasan buatan generatif, bagaimanakah institusi boleh memastikan integriti akademik tanpa menghalang inovasi pembelajaran? Penting juga ni Prof. Itu saya fikir bahawa dalam tempoh setahun ini kita warga UiTM sangat beruntung kerana Kementerian Pengajian Tinggi telah memberikan kita akaun-akaun yang terbaik, contohnya seperti Google Gemini. Kita boleh gunakan AI di situ. Betul. Kemudian kita boleh gunakan notebook LM. Dan penggunaan ini tidak terhad kepada pensyarah, tetapi pelajar juga diberikan akaun-akaun yang saya fikir perlu dibayarlah setiap bulan kalau kita nak akaun tersebut. Jadi sebenarnya dalam perkara ini kita melihat UiTM menyambut baik akan penggunaannya, dan apa yang kita perlukan adalah komitmen ataupun usaha untuk menghasilkan bahan-bahan yang terbaik untuk pengajaran juga pembelajaran. Jadi saya yakin di bahagian Jabatan Akademik dan Antarabangsa ataupun di ILD sendiri
tidak orang kata apa, tidak berputus asa, malah merangka pelbagai aktiviti untuk membantu pensyarah dan juga pelajar. Jadi cara kita menempani itu adalah strategi-strategi yang mungkin saya rasa perlu disusun dan kemudiannya pensyarah kena ambil peluang tersebut lah. Pelajar kena ambil peluang tersebut. Jadi jangan lepaskan peluang. Betul sebab kita dah ada depan mata. Dah ada depan mata dah kan. Kita kena rebut lah. Dia kena gunakan sebaik mungkin peluang tersebut. Jadi baiklah Prof, kita ke soalan seterusnya. Mungkin soalan di hujung. Tapi ada lagi soalan saya akan tanya nanti. Boleh. Okey, apakah perubahan yang perlu dilakukan supaya pentadbiran masa hadapan lebih autentik, fleksibel, inklusif dan relevan dengan keperluan dunia pekerjaan? Nak relate kan dengan betul, saya tak menafikan bahawa kaedah pentadbiran konvensional, contohnya peperiksaan akhir itu tidak bagus. Saya tak nafikan. Kaedah peperiksaan akhir masih diperlukan untuk kursus-kursus tertentu. Tetapi saya melihat bahawa dalam konteks pentadbiran masa hadapan, ada banyak sahaja pentadbiran yang kita panggil sebagai pentadbiran alternatif itu boleh kita laksanakan. Contohnya kita boleh gunakan pendekatan case study, kita boleh gunakan pendekatan portfolio service learning, ataupun kita kata yang lain itu pembelajaran-pembelajaran yang bersifat penyelesaian masalah dan sebagainya. Dan saya fikir bentuk-bentuk pentadbiran itu sebenarnya banyak. Jadi dia bukan terhad kepada satu. Betul. Jadi jika dah banyak, maka pensyarah perlu berinovasi dan mereka perlu berani. Kan? Jadi kadang-kadang pensyarah kita ni dia bukan tak nak buat, dia tak berani sebenarnya. Tetapi bila saya kata berani itu, bukanlah kita mengambil langkah yang drastik untuk mengubah keseluruhannya. Mengambil pendekatan berdikit-dikit lah, sedikit-sedikit. Jadi kita buat sedikit dan kemudian kita tambah baik. Jadi perkara berinovasi, perkara berkreativiti ini saya anggap sebagai satu karya lah. Jadi akhirnya nanti pensyarah-pensyarah akan rasa selesa dengan apa yang mereka laksanakan. Jadi pensyarah-pensyarah anda perlu yakin bahawa pentadbiran itu juga perlu menyediakan pelajar untuk ruang pekerjaan mereka. Sebab itu saya katakan daripada awal, hari ini kita banyak beri penekanan pentadbiran berasaskan nilai, value. Yang tadi saya sebut pasal AIDAT tadi. Dan kemudiannya saya kata selain daripada itu juga kita di UiTM ni kita perkenalkan pentadbiran itu perlu ditindikkan kepada 8 kompetensi yang merujuk kepada education sustainable development. Jadi pelajar-pelajar kita di UiTM ni sebenarnya kita dah mulakan dah. Sama ada secara sedar ataupun tak sedar, sebenarnya kedua-dua pendekatan itu sedang berlaku di UiTM. Maknanya itulah kita harus orang kata keluar daripada zon selesa sebenarnya. Zon selesa kita kan. Jadi itulah sebab di UiTM ni kita tu macam Prof cakap, kita universiti Unipurple ni dia lain daripada yang lain sikit, kan. Dari segi bukan kita nak kita berada kata macam kita ni hebat sangat. Cuma kita dari segi kebolehpasaran tu kan. Betul. Kita kadang baru intern tak habis lagi Prof ni. Ini pengalaman macam sini pelajar-pelajar kat sini kan. Tapi dia dah di aim tau. Betul. Dia kata mungkin dari segi kita tentang melibatkan pentadbiran dari segi kata kualiti yang kita ada ni Prof kan. Dan pelibatan pentadbiran juga, pelibatan tu bukan terhad kepada di dalam UiTM, tapi malah kita kan ada kerjasama dengan industri, dengan pihak-pihak lain. Itu yang saya kata pejabat industri ICANN, pejabat ICANN contoh di UiTM kan memang sangat membuka ruang dan memberikan ruang itu kepada pelajar-pelajar. Jadi saya rasa tidak wujud ataupun tidak timbul, tidak ada ruang lah untuk kita pergi lebih jauh. Betul. Kan? Jadi baik Prof, kita berada di hujung waktunya. Pengharapan Prof, mungkin ada kata-kata yang akan meninggalkan kata kesan mendalam lah. Ataupun kita nak macam kita tangguhlah, kita jangan bagi ni. Mungkin akan ada siri-siri yang akan datang. Kita jangan bagi semua lah kan. Maksud saya begini. Kita jangan bagi semua. Kita kata pertama saya nak berpesan bahawa setiap kuliah itu akan ada pengakhirannya. Betul. Dan kita nak pengakhiran yang terbaik untuk pelajar-pelajar kita. Dan saya yakin juga dalam tempoh pensyarah-pensyarah sibuk untuk melaksanakan penilaian, pelajar sedang nak berdebar-debar untuk peperiksaan akan datang. Saya kata bahawa lakukan yang terbaik. Jaga integriti kita sebagai pelajar. Saya fikir bahawa
sekarang di zaman social media, mudah saja untuk perkara baik dan buruk itu dikongsikan di sana. Tetapi sebagai sebuah universiti iaitu UiTM, kita sama-sama jaga kita. Right? Jadi saya rasa itu perlu. Mana hashtag kita jaga kita lah. Kita jaga kita lah. Kan maksudnya kalau ada apa masalah pun jangan kita spill. Jadi selesaikan. Dan kita ada kata platform yang sah, kan, yang itulah kita ada aturannya betul. Jadi kalau kita ni ada sangat masalah yang kita rasa kita perlu datang ke pejabat, datang je lah. Betul. Sebab masalah kita hanya keluarga kita je boleh selesaikan. Betul. Jadi so kita kata kita hal rumah tangga kita. Kan kalau hal rumah tangga kita bawa ke social media tak mendatangkan manfaat, malah mendatangkan malu kepada kita. Jadi belajar take care of yourself. Jadi betul tu. Tapi buat yang terbaik. Jadi Prof macam ada lagi dia rasa macam kita boleh buat bersiri kan. Sebab tu tapi nanti saya akan ni dengan Dr. Wah ini. Boleh. Sebab banyak manfaat yang kita boleh berikan pada pendengar, khususnya pada pelajar-pelajar dan juga staff kita di seluruh jabatan atau fakulti, Prof. InsyaAllah. Jadi kami di UFM juga berbesar hatilah dengan kesediaan Prof datang hari Terima ni kan. Terima kasih UFM atas jemputan. Jadi nanti saya akan tengok YouTube channel BPPA Boleh. Yang dikendalikan sendiri oleh Prof sendiri dan tim Betul. Jadi pada rakan-rakan di BPPA agak beruntung sebab ramai juga yang kata ada tak kosong lagi kat situ. Jadi macam Prof pun tak nak keluar. Jadi mana rasa nak jadi ketua tu, sabar dulu. Tunggu dulu kan. Jadi terima kasih kepada Yang Berusaha Profesor Teknologi Dr. Syamsul Nur Azlan, iaitu pengarah bahagian pentadsiran dan penilaian akademik BPPA UiTM Shah Alam. Terima kasih. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Wahatini dan Inka yang menjadikan pertemuan kita pada hari ini. Jadi kami tinggalkan anda seketika. Terima kasih kepada lebih kurang 40K Alhamdulillah. Dan 155 yang memandang. Jadi ini baru test market kita ni. Ini tak cukup sejam lagi ni. Ya, okey, alright. Kita tolak lagu tak sampai sejam. Macam nak kena datang lagi. Kena datang lagi ya. Jadi terima kasih pada staff-staff Inka yang begitu bersemangat dan juga staff-staff di BPPA. Jadi nanti inilah Prof akan memberikan penghargaan yang berterusan pada mereka kan. InsyaAllah. Jadi terus bekerja demi kelangsungan hidup, demi memartabatkan universiti keramat kita. Dan mungkin dengan adanya siri-siri ini akan mendatang, banyak manfaat juga yang akan diperoleh oleh warga UiTM sini, Prof. Jadi kita tinggalkan anda seketika dan kembali dengan topik lain pula sebab ini. Terus bersama kami hanyalah di UFM Info dan Muzik Terkini.